Okey, saya baru dapat makluman dan juga ini boleh dikatakan membantu kepada adik-adik kita yang memang nak sambung belajar, terutamanya ke peringkat yang seterusnya. Untuk makluman anda, UiTM telah membuka permohonan program pra-diploma di mana ada 5 program yang ditawarkan oleh pihak UiTM untuk program pra-diploma. Anda boleh tengok gambar ni. Okey, 5 program yang anda boleh apply dan kelebihan untuk anda belajar dekat pra-diploma ni di UiTM, anda boleh sambung belajar dalam 81 program untuk diploma UiTM. So inilah peluang anda untuk boleh katakan untuk anda sambung belajar ke peringkat yang seterusnya, terutamanya diploma, dan mungkin anda tak layak dengan beberapa program sebelum ini. So pra-diploma membantu anda untuk anda ke peringkat seterusnya. Kelebihannya adalah yuran pengajian boleh katakan secara percuma dan anda juga layak untuk mendapat allowance sara diri. Dan tarikh untuk anda dapat permohonan ini berjaya atau tidak pada 23 Julai 2025. Dan untuk pra-diploma ini adalah untuk intake Oktober 2024 dan 2025 kepada pelajar-pelajar lepasan SPM 2024 dan 5 tahun yang kebelakang. So semoga berjaya. Kongsikan video ini untuk adik-adik kita sambung belajar ke peringkat yang seterusnya dan tolong komen dekat ruangan komen apa pandangan anda untuk program pra-diploma ini.